Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ramai sangat duk tanya pasal status saya tu kan. Hari ni saya beritahu terus nama dia. Dia ni manusia ni bernama Syafiq Mujahid, ataupun Pusat Rawatan Al-Idrus. Dia punya owner tu, Syafiq Mujahid. Saya tak panggil dia ustaz sebab saya tahu dia bukan ustaz. Saya bukan masalah dengki ke, hati saya sakit ke apa, tak ada tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan tolong share video ni kan. Saya ni memang ada masalah sikit dengan dia sebelum ni, tapi dah berpakat dah. Hang buat hai hang, aku buat hai aku. Saya boleh tunjuk dalam WhatsApp apa semua, saya boleh tunjuk lah. Tak ada bukti, macam-macam bukti lah. Dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang bermasalah daripada Pusat Rawatan Al-Idrus ni, yang sebelum ni saya selesaikan pun penuh. Bukti-bukti dia semua saya ada. Tapi saya heran sampai hari ni, bila saya sengap, lama dah saya sengap, saya tak ambil tahu dah hai dia. Macam mana perjanjian tu, saya dah tak ambil tahu hai dia. Saya tak campur hai dia. Dia lah ni duk hasut orang lain pula. Duk menghasut orang lain. Okey tak? Clear tak video ni? Tolong komen sat semua. Duk menghasut orang. Orang nak buat produk dengan saya, suruh berhati-hati. Awak saya jahat ke? Saya kencing duit ke? Saya kencing orang ke? Dengar dah saya cakap, okey tak? Sound semua okey tak? Tuan-tuan boleh share pada dia terus, tak ada masalah punya. Saya dah, orang kata kesabaran ni dah agak nipis dah dengan saya. Saya tak lepi dah sebenarnya ni. Kalau dia berani masuk dalam live saya, berani masuk, cakap. Saya try tengok. Okey. Berani masuk, cakap. Saya dah call dia banyak kali dia tak angkat. Saya call dia tadi, dia tak angkat. Saya call dia banyak kali. Kalau dia berani, dia angkat dah call. Kan? Apa masalah dia? Apa yang busuk sangat hati dia? Awak line ni problem ni. Okey, line okey ya? Line okey, sound okey. Alhamdulillah. Jadi banyak sangat dia ni tuan-tuan. Saya tahu dulu orang kecam dia, saya lah backup. Sebab masa tu dia kata kawan, belajar ilmu, ambil ilmu kat saya, mengaku saya ni guru. Tapi takkanlah hang tikam aku macam ni. Kalau hang betul-betul nak jantan Syafiq Mujahid, hang masuk dalam live aku lah ni. Hang terus terang apa yang hang buat aku. Apa masalah hang? Apa yang hang masalah dengan hati aku ni? Apa masalah dengan diri aku ni? Aku kacau hang ke? Aku buka ke aib-aib hang? Apa yang orang lain tak tahu, semua ni orang lain tak tahu ni, aku ada cerita hang. Banyak lah. Apa yang hang buat lama ni, kasturi hang semua macam mana semua, ada aku cerita ke orang lah. Hang jual macam mana? Tapi aku biar lah kan. Orang nak happy lah. Aku tak mau campur. Tu rezeki hang. Hang nak buat kerja betul tak betul, itu hang tanggung. Saya tak ambil tahu kan. Tapi hang buat kat aku ni, aku rasa satu macam benda yang tak kena lah. Sebagai kalau hang ni seorang yang hang kata hang ni orang yang apa, selawat selalu, bawa majlis selawat, pergi jumpa tok guru ni, pergi jumpa tok guru ni, tapi hati hang sampai tahap macam ni suruh jangan orang tu, orang nak buat bisnes, jangan hati-hati dengan tok tu, janganlah. Kerana hang masalah aku. Hang pergi tanya orang tu, ada tak aku suruh kata jangan pergi buat lah dengan Ustaz Syafiq ni, janganlah duk pergi buat apa-apa. Tak ada pun. Sebab kita bukan hati macam hang. Sebab kita fikir rezeki hang, rezeki aku Allah bagi. Sama-sama ya. Hang masalah dengan aku, hang aku. Jangan melibatkan orang lain. Jangan bawa mulut macam dengan perempuan. Duk pergi cerita sana, cerita sini. Okey lah ni, mula ayam hari ni, aku nak semua nak pecah lubang hang satu persatu. Bagi semua orang tahu siapa dia hang ni. Hang ustaz kan? Aku nak tanya hang lah ni. Satu persatu aku akan jumpa hang. Aku akan pergi depan-depan hang, aku akan panggil hang keluar. Kalau hang tak masuk dalam live, aku akan pergi depan-depan hang, aku panggil hang keluar. Berubat orang kunun. Tapi hati hang macam ni masalah Bukan tok sama dia apa ni, saya tak apa faham. Apa cerita? Dia ni tak habis, saya tak tahu apa masalah dia. Apa masalah saya tak tahu. Dia duk hati busuk dengan saya. Memang dia tak tulis status apa di Facebook ke di mana-mana tuan-tuan. Tapi dia buat belakang. Dah tak ada guna-guna dengan saya. Buat kerja hang masing-masing. Apa masalah dengan saya? Dulu hang kata aku abang hang lah, hang yang tu lah. Tapi hang tikam orang belakang. Hang hasuk budak-budak hang. Allahu Akbar. Tanyalah. Tuan-tuan tak usah cakap pasal saya tuan-tuan. Budak-budak dia berapa orang yang berhenti? Masalah apa? Pergi tanya awak.
ni antara seorang yang budak dia berhenti yang duk berkhidmat dengan saya nama dia Raja. Saya boleh buat live, saya boleh panggil Raja masuk. Boleh cerita satu persatu dia ni siapa dia. Hampa duk, tak apa, saya tahu video ni orang akan kecam saya. Orang akan kecam. Memang saya baik dulu, saya anggap dia ni macam adik saya. Saya jaga dia. Semua saya bagi apa yang orang nak berubatkan, semua saya suruh pergi ke adik saya. Nak bagi dia naik, tapi bila dia naik dia lupa. Dia lupa. Dia buat lebih kurang kat saya. Lepas tu dia dengan budak-budak dia pun dia nak macam-macam lah tuan. Ada bukti-bukti semua ada. Satu persatu saya takkan pecah lubang ni satu persatu. Tapi bila dia start, dia dah mula, saya akan korek dia sampai dia kena orang. Saya akan korek bagi semua orang tahu dia ni siapa dia. Domel pun berhenti. Domel berhenti, Abawai berhenti, Raja berhenti, Syafiq berhenti, Boy berhenti, ramai dah berhenti tuan-tuan. Sebab apa ni perangai dia? Mungkin orang malas nak cakap benda ni. Sebelum ni budak-budak dia, hak 3 orang tu memang nak buat live dia, nak hantam dia. Tapi saya ni, sabar, tak payah. Kita tak payah. Tapi hari ni bila saya kena macam ni, saya rasa sangat sedih lah. Sangat rasa pedih lah. Satu orang macam ni yang kononnya hang bawa selawat pada Nabi, kena ingat pada Rasulullah selalu. Tapi hang punya perangai kotok macam ni, Allahu Akbar. Na'udzubillah minaz zalik. Ya Muhammad, ya Syafiq Sifaq tu, ya betul. Berapa banyak penipuan hang, video tangkap hantu lah, apalah itu dengan paranormal semua. Siapa yang backup hang? Walaupun aku tahu benda tu salah, tapi aku fikir hang ni, rasa kesian. Kok mana pun nak perbetul bagi hang betul juga. Padahal tu terang-terang salah dah. Menipu. Cakap dengan kerih pakai jin, cakap dengan telefon lah apa semua. Dulu buat apa ni? Media tu panggil orang masuk jin kepada orang. Hang gunakan orang semua untuk naikkan view hang. Macam mana tu? Tapi kita ni lawan, kita ni mempertegakkan hang juga. Sebab hang kata aku ni macam abang hang, hang guna aku banyak. Hang gunakan aku banyak. Tapi hari ni aku dah hilang sabar lah. Lama ni aku sabar, aku tutup, aku tak mau buka cerita macam-macam. Tapi hang buat aku ni kat belakang terlampau banyak. Kalau aku tak betul, hang saman aku. Aku beritahu hang, kalau hang tak betul, hang saman aku lah ni. Perai ya. Apa dia buat? Dia buat pengkhianatan yang banyak. Ni yang terbaru ni, orang tu buat bisnes dengan saya. Dengan sama orang tu pun buat bisnes dengan dia. Dia pergi bagi tahu ke orang tu hati-hati dengan Tok Singa ni. Sebab tu saya tak mau bawa kenal orang si Pula, saya tak mau sebut lah nama dia, saya tak mau petik nama dia ni. Dia tak mau, dia kata apa, sebab tu saya tak bagi kenal dengan Tok Singa semua dulu apa semua. Allahu Akbar. Busuknya hati hang ni. Hang buat aku macam ni tu. Aku kacau apa hang? Hang untung berjuta-juta ni, ada aku minta hang satu kupang. Hutang aku bayar lah. Aku beli cincin aku bayar lah. Tak bisa hutang hang lah. Hang janji aku nak bawa pergi umrah lah dulu. Macam-macam hang janji. Apa yang hang buat hang ni? Apa yang hang buat kat aku? Tu tak cerita lagi pasal budak-budak hang. Apa yang hang buat ke budak-budak hang. Satu persatu aku akan buka semua lah ni. Apa pun kita jaga lisan. Memang saya tengah marah, tapi saya jaga lagi ni. Banyak benda saya nak berkeluar. Budak-budak dia dulu 3 orang berhenti tu, pergi mana tuan-tuan? Apa yang dia buat budak-budak dia? Budak dia Raja tu sampai hari ni ada dengan saya tau. Saya boleh tunjuk bukti tuan-tuan. Syafiq Mujahid ni siapa? Mungkin orang tak kenal lah. Orang tak kenal. Orang anggap dia bagus, dia alim, pakai jubah, pakai serban, mengaku diri dia ustaz. Ustaz celah mana? Mengaji di mana? Pondok mana? Boleh tunjuk sikit sijil. Kalau mana? Saya boleh tunjuk. Tapi saya tak suruh orang panggil ustaz. Hang mengaji mana? Hang mengaji bahagian link, hampir jadi cerita link. Hang mengaji teknologi IT, hampir jadi ustaz. Nak cerita banyak benda lah nak cerita ni. Kita sabar tuan, kita tak mau. Saya ni dah habaq lah itu dah. Memang ada masalah dengan dia. Saya pun dah beritahu, saya boleh tunjuk West tuan-tuan. Saya beritahu. Dia minta maaf, saya pun kata tak apa, saya pun minta maaf. Lepas ni Syafiq buat kerja Syafiq, saya buat kerja saya. Saya tak mau campur apa dah. Sebab tu saya naikkan satu status sebelum tu. Sebelum ni tuan-tuan, kalau orang hentam pusat rawatan dia, orang akan kaitkan saya. Sebab apa? Saya terlampau rapat dengan dia. Saya terlalu bela dia selalu. Sebab tu saya post. Mungkin orang tak faham. Saya post, saya beritahu kata apa, saya dah tak kena mengenal dengan Ustaz Syafiq ni, dengan pusat perawatan perai ni. Sebab apa? Sebab saya tak mau campur dah. Dah habis dah. Urusan saya, biarlah dia masalah dengan saya, biar dia masalah. Tapi saya pun tak mau nak bercanang dengan orang. Tapi saya tengok hari ke hari, hari ke hari dia makin
duk pi cucuk orang kat belakang. Apa masalah dia? Saya buat salah apa lah ni? Hang buat hai, aku buat hai aku lah. Ilmu aku ambil hang berapa banyak, putui saka semua, hang pi buat, hang pi jual. Aku buat banyak ilmu ni, aku tak bisa jual kat orang tau. Hang ambil ilmu aku, putui saka semua, hang bubuh dalam KRD hang jual 300.5. Orang mengaji hang, belajar ilmu. Satu kupang hang bagi aku lah? Tak bagi pun. Tapi kita tak minta pun, kita fikir walaupun benda tu kita kata dah, ni benda ni saya dapat daripada keturunan saya, jangan main-main, jangan bagi mudah kat orang. Hang langgar ikut suka je. Banyak benda lah tuan-tuan, banyak benda lah. Saya nak cerita ni, saya nak cerita banyak benda. Tapi tak apa, satu persatu saya tahan lagi. Saya tahan lagi. Tahu asal usul dari mana, undur diri terus. Kenal asal-usul. Kes apa ni? Kes pengkhianatan. Ni saya bilang kes pengkhianatan dan tak habis-habis duk cucuk orang. Supaya duk suruh orang ni berjaga-jaga. Seolah-olah saya ni penjahat. Seolah-olah saya ni penjenayah. Tak bagi saya baik. Satu persatu lagi saya akan buat keluar. Banyak lagi saya akan buat keluar. Saya akan buat keluar banyak lagi. Penipuan-penipuan yang dia buat lama ni, saya akan buat keluar satu persatu. Dia nak main dengan saya kan. Marah semua cakap, memang marah ha. Memang marah. Terlampau marah ha. Sebab saya dah beritahu, saya tak mau ambil tahu dia. Orang main tanya saya pun Ustaz Syafiq lah. Saya tak tahu lah. Pergi tanya dia, saya tak tahu, saya tak ambil tahu dah. Dia tak habis-habis nak pergi busuk ke orang lagi. Duk pergi cakap cerita canang. Jaga hati-hati dengan Tuk Singa ni, jangan buat bisnes dengan dia. Allahu Akbar, awak hati ni kotak sangat tahu mana. Aku masalah dengan hang, biar aku dengan hang. Hang jangan libatkan orang lain. Aku ni jahat sangat ke? Aku ni awak pasal apa? Penjenayah ke? Aku pun umat Nabi SAW lah. Hang duk pergi selawat Nabi tu, aku tak selawat ke? Tok video call dia, saya dah call dia. Ni saya boleh tunjuk dah, saya call dia dulu ni. Saya boleh tunjuk, saya call dia dulu ni. Tak ada masalah punya. Dia tak mau masuk video call, saya tunjuk, saya call dia. Saya tutup nombor. Tak apa, saya call dia. Apa nak saya call lah? Okay, saya tutup. Sekarang saya call dia. Suruh dia angkat. Dia tak tidur ni, dia tengok. Saya call dia ni. Suruh dia angkat. Kalau dia betul-betul dia nak jantan kan, dia betul-betul orang yang benar, angkat lah. Angkat ni. Baru budak baru ya, ilmu pergi ambil sana sini, ikut dan angkat. Tak angkat tuan. Tak apa, saya call sekali lagi. Saya tutup lah nombor dia sebab saya tak save dah. Saya dah tak ambil tahu dah pasal dia. Dia ustaz betul juga. Memang tak bukan ustaz lah. Saya tahu kenapa dia mana ada dapat tauliah mana ustaz mana. Saya akan korek habis-habis memang. Tunggu. Angkat lah. Angkat lah kalau dia betul. Tak angkat tuan. Tadi pun saya call lah banyak kali, dia tak angkat. Dia tak boleh angkat. Banyak lah budak-budak dia berhenti. Bukan saya bukan dengan masalah dengan saya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata dia ni bermasalah dengan saya, okey lah, saya jahat lah. Saya jahat lah tuan-tuan kan. Sebab dia ni pakai sorban, pakai jubah orang alim. Saya ni rock sikit lah. Saya letak dah macam dia sangat. Saya rock sikit, saya biasa je. Semua orang saya boleh kawan. Saya tak kira siapa, saya tak pilih bulu. Saya tak pilih orang yang ada nama baru boleh berkawan. Orang yang tak ada nama tak boleh kawan. Saya semua orang nak tangkap gambar, nak bersembang dengan saya di mana pun saya boleh kawan. Dia lain sikit. Saya bukan macam dia. Kenal dengan saya, main nak belajar ilmu ni, kita bagi sikit-sikit pun dia dah satu macam dah sekarang. Sabar Tok Singa, tak sangka punya baik sebelum ni boleh jadi tikar belakang. Kalau hampa nak tahu banyak lagi lah pembongkaran. Saya akan dedahkan satu persatu apa yang dia suruh budak-budak dia buat semua. Banyak dah berhenti. Boy berhenti, Syafiq berhenti, Raja berhenti. Raja ni duduk dengan saya. Tiga-tiga orang ni dulu duduk dengan saya. Tapi dua-dua orang ni dah ada bawa kerja lain. Mereka dah pergi kerja. Mereka dah pergi dengan saya. Masih alhamdulillah masih sama lagi lah. Hubungan mereka tu baik dengan saya. Tiga-tiga orang ni. Dan Raja lah yang duduk berkhidmat dengan saya. Lepas tu Abawai Kelantan berhenti. Balik pergi Kelantan, pergi buat apa, meniaga batu. Lepas tu siapa lagi? Domer berhenti. Lepas tu ada satu lagi nama apa saya tak ingat dah. Satu budak kurus budak perlis tu. Yang selalu dia buat konten tu. Ada budak tu yang mata lari tu. Perkenal lah budak tu. Suruh buat konten tu, Lalu ni tak mau dah budak tu. Suruh budak tu balik perlis.
bagi sehari RM50 je. Saya nak hampa nak tengok, saya nak buka kan. Semua kita tahu dulu masalah dengan budak-budak dia, orang yang settle saya tuan-tuan. Tok, tolong Ustaz, budak-budak ni macam ni. Saya lah kena call budak-budak dia, kena bagi nasihat. Jangan, taatlah pada Ustaz Syafiq. Yang tu, yang ni. Lah ni dia hantam saya balik tuan-tuan. Dia tikam saya balik. Baru saya tahu dia ni macam mana. Ustaz Syafiq dengan Prismit tu konten kan, saya tak tahu tu tuan-tuan, pergi tanya dia. Saya tak ambil tahu. Saya tak tahu waktu tu, saya tak ada. Duit punya pasal tak tahu lah. Saya tak ada hutang apa pun dengan dia masa tu. Saya tak hutang apa pun dengan dia masa tu. Azu pun tak ada. Azu pun dah berhenti dah. Ya betul. Dah berapa orang? 6-7 orang dah berhenti. Kalau masalah tu saya seorang tak apa. Saya pun sebenarnya saya tak ada niat nak buka macam ni semua tuan-tuan. Tapi orang duk tanya saya. Kita rasa kecil tuan-tuan. Orang yang biasa duduk dengan saya, biasa musafir dengan saya, tiba-tiba jadi macam tu. Buat kat saya lebih kurang. Saya rasa sedih tuan-tuan. Saya anggap dia macam adik saya. Apa yang banyak rahsia kita simpan. Tapi dia buat apa kat saya? Dia tikam saya kat belakang satu-satu. Hang dah cukup kaya dah. Berjuta-juta dah. Estate berlambak-lambak. Kereta apa yang tak ada lagi tuan-tuan. Wildfire ada. Semua beli cash money. Apa X5 ada. Cash money. Lepas itu apa nama? Allah masuk nama. Ford Ranger apa tu? Apa yang mahal tu pun cash. Berapa banyak kereta. Rumah cerita lah. Hang dah kaya-kaya dah. Tak habis lagi busuk hati aku. Aku ni rumah pun tak ada lagi. Sebab apa? Sebab sebelum ni aku bagi semua kat hang. Siapa nak berubat kat hang? Orang-orang terkenal. Ambil hang pergi berubat pergi. Sebab kita bukan tamak. Kita tak minat benda-benda macam tu. Dia ada tauliah kan ke Gularan Ustaz? Tak ada tauliah lah. Dia bukan Ustaz. Mana pergi tanya dia tauliah mana dia ambil Ustaz? Pergi tanya dia tauliah mana? Ada lagi tuan-tuan. Nanti saya buat keluar lagi. Sendiri post. Nanti jangan buat keluar banyak-banyak lagi. Jangan buat keluar banyak-banyak lagi. Tak rugi saya. Lama dah bersama. Memang lama dah bersama. Raptor. Ya, Raptor 200,000 lebih dia beli. Kenapa tu? Ni masalah dia. Masalah dia tak puas hati dengan saya lagi. Saya tak tahu apa masalah dia, punca dia. Ya tu dengar kata dia kaya-kaya gila. Memang kaya gila memang lah. Duk berlakon macam tu lah. Ini saya kata gentleman. Saya call dia tak angkat. Bukan ni angkat lah. Cakap lah tu terang apa yang hang cakap kat orang. Apa yang duk buat belakang aku. Aku dah tak ambil tahu dah pasal hang. Dah tak ada memori aku dah. Aku pun nak pindah main balik Penang. Aku tak mau duduk KL lah. Aku rasa serabut lah. Kan? Sebab tu saya tak mau dah duduk KL tau. Saya rasa macam Satgi takut dia ni dibayangi oleh saya. Baik saya beronok. Tak apa saya balik duduk Penang. Tak apa lah. Tak ada masalah lah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita bukan nak bersaing. Kita nak bantu umat ya. Kita nak bantu selesaikan masalah umat ya. Hang punya suka lah. Hang jual lebih ke. Orang beli kan ambil lah. Saya pun sedih tak percaya. Masdo pun tahu. Kan? Cerita dia dengan Abawai. Dengan orang nu, dengan orang ni. Semua orang tahu tuan-tuan. Semua saya boleh tunjuk lah tuan-tuan. Budak-budak dia main cerita saya macam-macam ni. Semua saya boleh tunjuk satu persatu screenshot tuan-tuan. Tapi tak apa. Satu persatu. Call dia lagi tu. Saya call dia sekali. Dia tak tidur lagi ni. Dia tak tidur lagi. Dia tengah kelang kabut. Sebab dia nak main saya. Saya kata dah. Syafiq. Hang aku tak kenal hang. Hang tak kenal aku. Saya beritahu dia tu. Hang tak kenal hang. Aku tak kenal hang. Hang tak kenal aku kenal hang. Sudah. Hang buat kerja hang mesti-mesti. Aku tak kenal hang lah. Dah tak habis-habis lagi. Ni saya call dia sekali. Saya tutup nombor sebab saya tak save nombor dia. Saya dah buang lah. Saya tak ambil tahu lah. Kepala otak dia. Dia berani dia angkat lah. Dia nak main saya. Dia angkat lah. Report LHDN. Pelan-pelan tuan-tuan. Semua saya akan buat. Semua. Tunggu. Saya dah bila saya geram tuan-tuan. Saya sabar ni ada tahap dah. Saya manusia. Saya lemah. Angkat lah Syafiq. Angkat ni. Angkat. Yang dia berubat tu betul ke? Saya tak tahu tuan. Cakap dengan jin dengan kerih semua. Saya tak tahu itu semua. Tuan-tuan nilai sendiri lah. Tak angkat. Tutup. Cakap dengan kerih jin semua tu saya tak tahu. Saya tak tahu kaedah tu semua. Saya tak pandai aku. Mungkin dia hebat pada saya. Saya tak tahu lah. Lepas tu yang hari tu kantui dengan Arash. Yang apa TikTok macam tu. Ada hantu. Ada hantu ada kaki. Lalu kecoh ke tu kan dalam TikTok macam tu. Tapi kita ni lah, muka ni lah tebal tuan-tuan, duk mempertahankan juga walaupun tahu benda tu tipu, benda tu tak betul. Dia kata Arash, dia salahkan Arash. Dia kata Arash yang macam ni apa semua. Padahal hang pun tang view banyak hang pergi kan.
Tapi kita ni, saya ingat lagi masa tu video tu dengan Edika, Yusof lah, banyak lah ramai perawat ni. Memanglah ada orang hantam dia, tapi kita ni nak bagi benda tu relax balik, nak bagi smooth balik, okey lah. Dia ni dengan semua orang dia bergaduh. Dengan Edika, Yusof pun dia bisa bergaduh. Dengan siapa tak bisa bergaduh? Ha? Dengan semua perawat-perawat yang ada ni sikit, semua dia bergaduh tuan-tuan. Ha, semua dia bergaduh. Dia perawat nombor 1 tuan, dia claim dia perawat nombor 1. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok, dia perawat nombor 1. Dia memang dia beritahu dia perawat nombor 1 di Malaysia ni tuan-tuan, di Malaysia ni. Tuan-tuan jangan kata saya fitnah tuan-tuan. Dia overclaim. Tuan-tuan buka di Instagram dia, tuan-tuan tengok. Di Facebook dia pun ada tulis perawat nombor 1. Pengamal perubatan Islam nombor 1. Ni Malaysia tuan-tuan. Habis kami ni semua tak ada tuan-tuan. Kami ni semua lingkup habis lah. Kami ni semua tak ada apa. Saya pun tak tahu nama ke berapa. Dia perawat nombor 1 tuan-tuan. Banyak benda lah. Siapa satu persatu lah. Relax lu. Satu persatu saya akan buat kolak. Saya akan post benda ni. Tuan-tuan rasa kadang-kadang tengok yang tulis-tulis tu semua kan. Ingat anak-anak buah dia kan. Dia sendiri dah post. Tak apa, semua bukti saya ada. Lah ni zaman hang Syafiq, hang nak main dengan aku kan? Hang nak hina aku, hang nak pergi cerita buruk-buruk aku kan? Hang nak buruk-buruk aku semua kat luar kan? Hang nak cerita ke orang jangan duduk dengan Tok Singa, bahaya. Seolah aku ni penipu orang. Tak ada satu isu lagi aku tipu orang tau. Tak ada satu isu aku tipu duit orang, satu sen pun tak ada. Kalau ada sila buat report polis kat saya. Tak ada lagi, saya tak biasa buat macam tu. Pakai saja lebay. Tuan-tuan suruh dia ulas kalau dia berani, dia angkat call lah ni. Suruh dia ulas. Tak apa, relax. Saya akan pergi jumpa depan muka dia, saya akan buat live macam tu. Sebab dia kan kaki live. Dia kaki live kan, semua benda nak buat live. Pasal Ustaz Kazim, semua nanti saya akan cerita tu. Video semua ada tuan-tuan. Kita ni kawa malu dia masa tu. Kawa malu dia tu tuan-tuan. Benda siapa yang tahu, siapa yang ada waktu malam tu semua, orang tahulah dia macam mana tuan-tuan. Nak cover dia punya malu, muka ni lah pergi cover dia. Banyak benda. Tak apa, step by step. Tok tolong secara ikhlas. Alhamdulillah kalau orang kenal saya, orang tahu lah macam mana saya. Saya tak mau cerita bab produk dia lagi. Nanti tunggu satu persatu. Saya tahu semua tuan-tuan. Tapi kita diamkan diri. Saya ingat kawan kita tak mau mampu piah nak cari rezeki hang cara tu. Itu tu pula hang. Saya tak buat macam tu. Saya tak menipu macam tu. Saya tak mau macam tu. Sebab saya saya takut nak menjawab dengan Allah. Saya buat cara lain tak apa. Walaupun dia bisa mengajak saya buat benda-benda macam tu, saya tak buat lah. Tak payah layan untuk sama untuk Liverpool dah champion. Abah Wei selama dengan Wei bukan gaduh pula. Dia rapat dengan Tuan Hutan ke tu, saya tak tahulah tu tuan-tuan. Dia semua rapat ni ada anak makna ya. Syafiq yang mana satu? Alah hampa ni pun. Buka lah pusat rawatan Syafiq Al-Idrus apa tak tahu. Saya pun saya ada belok dia tu. Tengok. Ni. Murabi besar ni, murabi besar. Ni orang ni. Ni saya berani ni. Suruh dia saman saya tak apa. Apa kalau saya benar saya tak betul cakap, saman dia. Saman saya. Saya suruh dia saman saya dulu ni. Semua bukti hang duduk dalam ni ni Syafiq. Semua bukti hang dalam ni. Aku bukan orang bodoh Syafiq. Aku bukan orang bodoh. Aku dah tahu dah lenggok hang dari awal aku tahu dah. Tapi bukan aku nak kianat hang tak Syafiq. Aku tahu hang satu hari hang akan tikam aku sebab banyak dah berlaku sebelum ni. Tapi kita ni tutup mata, kita diam, kita buat macam orang bodoh ya. Kan? Ada. Tak apa. Nanti budak dia kita akan panggil. Budak dia raja akan terangkan dia ni macam mana. Siapakah dia ni? Banyak benda lagi saya akan cerita lagi. Yang berapa orang berhenti tu semua saya akan bawa tuan-tuan. Bagi tuan-tuan tahu. Tak boleh nak sabar dah. Tak boleh nak sabar tuan-tuan. Saya jadi pedih. Tuan-tuan rasa satu orang ni, tuan-tuan sayang dia. Tuan-tuan anggap dia adik. Apa kesalahan dia, abang tolong tutupkan. Apa kesalahan dia, sampai perawat tuan-tuan. Satu perawat di Terengganu, Ahmad Solihin. Saya sebut cerita. Dia ada masalah dengan Ahmad Solihin. Ahmad Solihin main jumpa saya di Kedah. Saya bawa Ahmad Solihin, saya settle dengan dia. Tapi apa dia buat? Maksud dia buat lebih kurang Banyak dengan perawat ni, banyak dia bergaduh dengan Ahmad Solihin, apa tu Hazar tu semua dia masalah. Lepas tu dengan Edika pun dia bisa bergaduh. Dengan saya ni dia guna untuk jadi backup dia.
Dia tahu kita ni jenis perang sikit punya. Dia guna untuk backup dia. Tuan-tuan tak rasa sakit ke satu orang tuan-tuan sayang dia, anggap dia macam adik, biasa duduk tidur dengan dia sekali. Satu waktu dia dah berjaya, dia dah kaya raya, dia tak ingat kita. Dia buat kita lebih kurang, dia buat kita ni sekupang dua tuan-tuan. Lepas tu racun pula orang lain semua. Apa tuan-tuan rasa? Apa tuan-tuan rasa? Banyak kalau call Abang Wei boleh, tapi tak tahu dia ni tidur ke tak tidur, saya tak tahu lah. Boleh saya telefon, tak ada masalah. Saya dah habis sabak lah sebenarnya. Saya dah sabak lama dah, tapi saya tak mau, tapi dia masih tak habis lagi dengan saya. Saya duduk geram lama lah, tak geram lama terlampau ni saya telefon Abang Wei. Jangan dia angkat lah. Ambil bela tak tahu lah. Tak apa, satu-satu saya akan terang. Ambil bela, relax. One by one, no? Nanti pelan-pelan. Sekali saya buka hari ni, tak syok game ni. Dia kena satu-satu bagi orang sedap. Bersemuka dengan dia tu. Dia tak mau semuka dengan saya. Tak angkat ni, Abang tak angkat. Dia tak mau semuka dengan saya. Saya boleh telefon budak saya. Saya dah tak lepi dah sebenarnya tuan. Saya dah jadi pedih. Sakit. Hati saya jadi sakit. Dia orang kata dia bagus, orang alim, tapi siapa yang duk kenal dengan dia betul-betul ni orang tahu lah. Saya cakap, Assalamualaikum Raja. Salam. Raja dulu berkhidmat dengan Ustaz Syafiq betul? Betul. Berapa tahun Raja berkhidmat? Hampir 5. Okey tak okey dia ni? Siapa? Ustaz Syafiq ni. Okey ke tak okey? Dia satu. Kalau tak okey kenapa saya keluar? Tu. Banyak ni baru seorang. Tak apa Raja, nanti saya call balik, no? Saya ada geram nanti tengok live ni. Saya buat live ni. Okey. Dia duk kacau saya tak habis lagi Raja. Dia tak habis lagi. Dia duk pi cerita ke orang tu jangan buat bisnes dengan saya. Pi cerita kat ni lah. Duk buat bisnes dengan saya ni. Jangan buat. Tak tahu saya kacau apa dia. Saya tak kacau dia pun. Kita dah putus dengan dia. Tak ada masalah apa. Kita tak ada dendam apa pun. Dah habis-habis kan? Habis-habis lah. Habis-habis lah. Kenapa dia main belakang tu? Itulah. Tak apa. Sabar. Satu-satu kita nak buka sampai habis ke ni, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ni baru seorang tuan. Ada lagi. Banyak lagi tuan. Banyak lagi. Dia nak main dengan saya kan? Banyak lagi. Main sikit-sikit tu. Bagi dia ada akal sikit. Dia sampai sudah dia tak main jumpa saya. Dia tak main settle apa pun. Saya tak kisah dia tak mau jumpa. Saya heran apa. Saya tahu dia orang ada duit, orang kaya. Saya ni orang miskin lah. Tapi janganlah busuk hati sangat. Saya dah cerita dari awal dah Muhammad Adam. Saya tak nak ulang lah, no? Buat dengan Syafiq pun dah berhenti dah. Dah berhenti dah. Saya settle mereka semua. Siapa yang muka yang ada tu, saya boleh panggil mereka ni semua keluar. Tak ada masalah punya. Saya settle mereka tuan-tuan satu persatu semua. Raja, Syafiq, Boy, saya settle. Berapa banyak dia banyak? Tak apa. Yang tu ada lagi cerita. Banyak cerita tuan-tuan. Saya ni dah banyak cerita dah. Saya tak mau buka hari ni semua, no? 5 tahun bukan sekejap. Macam mana nak jumpa dengan tu? InsyaAllah nanti. Saya tak mau duduk di KL lah. Saya akan duduk di Penang lah. Saya tak mau nanti dia rasa saya ada di Penang tergugat. Jangan. Ustaz Farhan ada lagi. Tak ada masalah saya dengan budak-budak dia, tak ada masalah. Ustaz Farhan mau okey, tak ada masalah apa. Dengan dia ni saya tak tahu sebab apa. Benda boleh gaduh, buat apa bincang. Bincang pun tak guna dah jebat. Dah bincang dah. Saya dah beritahu dah. Keputusan mutamat. Dia buat hal dia, saya buat hal saya. Saya tak mau ambil tahu dah hal dia. Dia buat kerja dia, saya buat kerja saya. Tapi dia masih tak habis-habis nak membusukkan nama saya lagi sebab apa? Dia nak busukkan nama saya sebab apa? Apa salah saya? Apa lagi saya yang buat kat dia? Sudah-sudah lah. Dia saya tak kenal dia pun tak kenal saya lah. Apa lagi dia nak buat kerja? Pak Munawir tanya Pak Munawir. Apa yang dia cerita Pak Munawir? Saya boleh call Pak Munawir, tak ada masalah. Pak Munawir pun dia pelaga saya dengan Pak Munawir dulu. Pak Munawir, saya boleh call dia, saya tak ada masalah dia. Saya pergi Pak Munawir. Pak Munawir pun jadi mangsa dia juga.
Pak Nawai pun jadi masa dia juga. Kami memang duk geram. Banyak lah tuan. Banyak dah orang yang jadi macam dia. Terlampau banyak lah. Sabak ni dah. Sabak terlampau banyak. Terlampau nipis dah. Dah habis sabak lah saya ni. Budak nak kena kutip. Saya tak payah kutip dia lah kan. Kita ada undang-undang. Salam tu dari Sarawak Salam. Serang TikTok dia lah. Tak apa, saya buat dari sini. Ada banyak cerita lagi. Pak Munawai dulu baik dengan dia kan. Dulu semua baik dengan dia. Semua jadi taik habis tu. Semua jadi taik habis. Pak Munawai tidur tak angkat kot. Kau Pak Munawai tak angkat. Tidur kot. Tidur tu. Tak apa, jangan hina lah tuan-tuan. Saya pun ada salah saya. Saya ni orang tak betul. Tapi sebelum ni tuan-tuan dah kenal saya lah. Awak marah sangat ni tu. Dik, dia ni lebih sangat dik. Tak lepi lah ni. Sebelum ni pun sama lah dulu isu kes tangkap dulu. Tuan-tuan, saya ni orang kena muhung banyak lah. Orang buat baik saya percaya. Lalas semua buat lebih kurang saya. Tapi tuan-tuan tengok apa yang saya dedah sebelum ni, semua dah jadi kenyataan. Saya tak katalah saya hebat. Tapi saya pun tak ada lah niat sampai nak menjahanam kau orang, tak ada tuan-tuan. Saya pun dah cukup lah. Hang buat hai hang, aku buat hai aku. Masing-masing buat hai masing-masing. Selamat. Dah tak habis-habis lagi tuan-tuan duk bercerita canang orang tu, canang ni. Apa dia nak tunjuk apa kebuktian dia bagus tak mana sangat. Kalau orang yang selawat Nabi, orang yang selalu selawat Nabi, dia takkan cerita dah hai orang ni. Saya yang kurang selawat Nabi ni pun, saya dah tak ambil tahu dah hai dia tuan-tuan. Saya beritahu saya ni orang jahat tuan. Saya ni banyak dosa. Saya ni banyak dosa tuan. Saya bukan bagus tak mana. Ada hari saya berhenti isap rokok, ada hari saya isap rokok balik. Saya bukan orang saya bukan orang baik. Saya ni sat jadi betul. Saya ni orang yang banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi saya pun tak cakap dah pasal ni dengan orang. Tapi dia ni masih duk bercakap dengan pasal hai saya dekat orang ni. Saya tak tahu ni kah contoh orang yang duk selawat pada Nabi ni. Mungkinlah orang akan kecam saya kan. Sebab saya tahu saya tak berlakon alim tuan-tuan. Saya tak pandai berlakon alim pakai kepiah, pakai serban, duk menyanyi ya hana-hana semua. Saya tak pandai tuan-tuan. Selawat Rasulullah ya Rasulullah. Lepas itu belakang cerita hai buruk orang. Belakang hina orang. Saya tahu saya lemah. Tapi tanya dia Ustaz, dia ustaz dapat dari mana? Dia dapat ustaz dari mana? Kalau saya nak cerita ustaz, saya ada sijil tuan-tuan. Saya boleh tunjuk sijil saya. Saya tunjuk gamak-gamak saya di pondok. Tuan-tuan tanya dia dapat sijil iktiraf dari mana ustaz? Tapi kita malu tuan nak pakai nama ustaz ni. Malu, rasa Allah tak layak. Sebab banyak benda lagi saya tak belajar. Saya rasa takat mengaji pondok ni semua orang boleh mengaji pondok. Kita rasa macam tak layak lah. Tak apa tuan-tuan pergi tanya dia mengaji di mana. Apa punca dia tikam saya lah. Punca dia tikam saya tuan-tuan. Punca dia tikam belakang saya. Dia cerita kat budak-budak dia jaga tuk tengah ni. Ada saya boleh tunjuk. Nak tunjuk mana ni pun tak syok semua nanti. Tak best tuan-tuan. Nanti tak best lah kalau saya tunjuk hari ni semua habis. Cah lubang lah tuan. Ada lagi saya nak main permainan ni, saya nak bagi panjang sikit tuan-tuan. Saya nak bagi panjang, betul-betul panjang lah. Sebab dia nak kacau saya sangat. Saya tak kacau dia dah pun tuan-tuan. Saya dah tak fikir. Siapa tanya saya tak kenal lah. Siapa tanya Ustaz Syafiq ke apa, saya tak kenal. Saya tak tahu. Saya kata. Sebab apa saya kata saya tak tahu? Sebab saya tak mau ambil tahu dah. Cukup lah. Buat apa saya nak ambil tahu hai orang banyak-banyak. Tu. Ni dia dengan Abawai ni. Tengok dia kata apa live ni. Dia kata ni. Dia nak game ustaz tu. Dia suruh, dia tuduh saya game dia. Dekat budak dia ni, muka Abawai ni. Apa benda saya game apa dia? Abawai ni kata tak tahu tu. Tak ada apa hal mengena-mena dengan Tok Singa pun. Nampak dia cucuk orang ni. Apa benda dia ni? Berapa alah budak lagi tuan-tuan. Budak lagi dia ni. Tak tahu apa 31, 32 budak lagi dia ni. Celah mana belajar saya tak tahu. Tapi tak apalah, kita hormat dia kalau dia duk buat selawat Nabi semua. Tapi perangai ni tak boleh macam ni. Semua orang dia nak bergaduh dengan orang nu nak bergaduh, dengan orang ni nak bergaduh. Orang nu tak betul. Dia perawat nombor 1. Dia perawat nombor 1 Malaysia ada tulis. Ada lagi. Nanti tak apa. Sabar Ustaz. Saya pun nak balik, nak tidur Ustaz, bagi tenang. Esok abang kat dia ada benda saya akan buat satu persatu. Salah, saman saya. Aku tak betul, aku melontarkan fitnah, saman saya. Ni saya cakap berani ni. Saya kalau benda tak betul, saya nak berani nak cakap tuan-tuan.
sila saman saya pada Ustaz, tak boleh panggil Ustaz, dia bukan Ustaz, Syafiq Mujahid, Pusat Rawatan Al-Idrus, salah saman saya. Saman saya kau. Saya akan lawan hang di mahkamah. InsyaAllah bukti semua 100% dalam di Facebook, dalam phone aku ni. Ingat aku budak bodoh. Semua aku record. Kita juga kalau betul saman aku. Tak ada masalah. Ke ada hak batu api, saya tak tahu tuan batu api tak betul, tapi memang panggil dia tak kena. Tak kena. Saya tahulah dia ni macam mana tuan. Banyaklah, bukan saya seorang. Kan saya beritahu dah berapa orang berhenti. Raja berhenti, Syafiq berhenti, Boy berhenti, Azu berhenti, Abawe berhenti, Dome berhenti. Lepas tu budak perlihat kurus tu berhenti. Dah 7-8 orang dah berhenti tuan-tuan. Takkan saya salah seorang. Orang lain sengap lah, orang tak mau campur. Dulu masa Raja, Syafiq, Boy ni, mereka nak buat live macam ni lah. Saya yang tahan, saya kata tak payah, dah tak payah. BP sudah dah settle dah. Saya BP settle, saya duduk dalam bilik dia tu. Saya yang settle dengan budak-budak dia. Budak dia nak maki hempuk dia dah tuan-tuan. Nama Syafiq tu dia nak maki hempuk dia dalam bilik tu. Saya tahan, saya Syafiq. Dia kata betul, hang ni nasib hang ni tuk ada ya. Kalau tuk tak ada muka hang pecah. Tu sampai tahap tu saya walaupun waktu tu dia baik saya tahan budak-budak dia. Tak apa tuan. InsyaAllah. Boy nama tu. Boy lah dulu jadi mangsa dia. Tarik masuk dalam badan. Lepas tu kena kecap. Apa jadi kat Boy? Dia buat tak tahu kat Boy. Tak apa. Relax lah tuan, relax. Satu persatu saya akan buka. Tadi saya tipu raja kan. Lepas ni saya akan cari pula. Nanti dia hantar jing hack nombor tu. Dia tak kena empuk betul, tak apa, sabar no. Tak payah, kita tak payah buat. Dia ni kalau saya tiup pun jatuh tuan. Saya tak mau keluarkan satu kenyataan berunsur ugutan apa, ugut dia tak ada. Dan percakapan yang saya cakap ni semua betul. Kalau dia terasa tak betul, saman saya. Saman fitnah. Senang. Saya tahu nak ajak dia. Call pun tak boleh angkat. Tak apa, saman lah. Satu persatu saya akan buat keluar apa ni. Tunggu. Tuan-tuan tunggu, relax. Saya tak minat nak bergaduh orang. Tapi dia ni dah buat busuk hati saya. Sampai saya tak boleh fikir lah tuan-tuan. Saya tak boleh fikir lah ni. Apa salah saya ni? Apa salah saya buat ni? Sampai hang nak kianat aku. Sampai hang nak berdengki dengan aku sampai tahap ni. Apa benda ni? Apa benda hang buat aku ni? Busuk sangat hati hang pasal apa masalah aku? Aku tak kacau hang pun. Hang buatlah berniaga hang. Hang nak untung berjuta-juta. Hang untung lah. Aku tak ambil tahun. Aku terima kasih. Ada benda yang hang tolong aku. Dulu hang bisa tolong aku. Ni aku cerita betul-betul. Dulu dia bisa tolong saya. Jual produk saya. Saya ucap terima kasih. Ni. Semua saksi nang hati lebih ni. Kalau dia kata saya tak berterima kasih, saya berterima kasih. Tapi tanya dia pula apa benda yang dia dah ambil ke saya. Ilmu apa. Nilai tak ilmu tu. Sampai bubuh dalam buku KRD tu. Tok Singa punya. Ajaran hak saya ajak anda kaedah-kaedah dia. Tak bisa berkira ke dah tuan-tuan. Tapi dia buat kat saya lebih kurang banyak lah. Tak apalah. InsyaAllah. Itu saya daripada saya. Memang teruk lah. Saya tak boleh tahan lah. Saya sabak. Terlampau habis sabak. Saya sedih hari ni bila orang cerita kat saya macam tu. Saya rasa Allah pedih. Tuan-tuan rasa lah satu orang tuan-tuan yang bisa baik. Ada masalah, biarlah, saya pun tak mau beritahu dia. Saya pun dah declare saya tak kenal dia, tak kenal saya. Tapi masih duk cerita, hang bisa baik dengan aku. Hang bisa anggap aku ni abang hang. Hang bisa anggap aku ni guru hang. Tiba-tiba hang tikam aku macam ni. Kena gaya tuan. Kena tak tuan-tuan? Patutlah dia kena senang dan tipu dengan paranormal. Tak tahulah tu, tak tahulah dia tipu ke, dia buat ke, saya tak tahu tu, saya tak tahu. Tuan-tuan rasa pedih tak kalau orang buat kat tuan-tuan macam tu? Dah lah, dah kita declare dah. Masing-masing buat hal masing-masing. Saya tak mau minta. Kalau orang tanya pusat rawatan Al-Idrus ni apa, saya kata saya tak tahu. Siapa Ustaz Syafiq, saya tak kenal. Saya jawab macam tu lah. Saya tak mau minta dia dah. Lantak api dia. Dia nak buat apa, dia punya pasal ya. Kalau dia tanya, orang tanya dia Tok Singa apa, dia tak kenal ya. Jawab yang tu lah. Settle lah masalah. Saya akan jumpa dia nanti. Saya akan pergi depan-depan dia nanti. Tunggu. Saya akan pergi depan-depan dia, saya katanya. Dia tak mau kan. Saya akan pergi depan-depan dia. Dia jawab lah nanti. Tunggu lah. Step by step. Ada banyak benda yang saya akan buat. Tunggu lah. Itu saya nak balik lah. Kabut kepala, sakit kepala ni. Sakit kepala, sakit. Memang saya ni orang akan kata lah saya buka aib orang lah apa semua. Tak apalah. Hampa kata apilah aku apa pun. Tapi aku yang rasa sakit, aku yang rasa pedih hari ni. Sebab apa kena buat live, sebab apa tak duduk bincang dah duduk cara depan-depan dah bagi tahu dah hang buat aja tapi masih tak habis-habis sebab dia pun suka live kan. Jadi saya buat live lah. Okey.
Pelan-pelan. Simon, apa ni, Fakrul Fauzi, pelan-pelan. Itu semua step by step saya akan buat. Step by step. Step by step kita akan buat dia tu. Relax lah. Bagi dia duduk tak senang Tunggu Ustaz. Dia nak kacau orang kan. Dia nak kacau orang punya kerja. Dia nak kacau orang punya bisnes. Dia nak kacau. Saya akan kacau dia sampai A to Z. Semua saya akan buat keluar satu persatu. Salah saya, saman saya di mahkamah. Tak ada masalah. Kalau benda tu betul, silap hang bayar aku lah. Itu saya berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.